Hai, Assalamualaikum. Okay, ini adalah bahan-bahan dia. Yang pertama kita ada gula kastor. Gula kastor, kita menggunakan 2 cawan gula kastor. 2 buku butter, tak kisah nak bubur margarine ke, tapi 250 gram butter ataupun 500 gram butter. Hani guna brand ni. Sebenarnya terpulang nak buat margarine ke, butter yang wangi ke, brand apa-apalah terpulang. Kemudian kita ada 2 sudu esen vanila atau creamy vanila. 8 biji telur grade A atau B. Kemudian kita ada 1 cawan susu cair. Kemudian kita ada 4 cawan tepung gandum. Kemudian kita ada ni, apa dia? Ini adalah bahan pertama yang kita nak. Nangka, sebenarnya terpulang nak banyak mana. Hani buat banyak ni. Nak jadikan pure nangka ni, Hani blend dengan susu cair setengah cawan. So jadilah macam ni. Kemudian 2 sudu kecil tepung penaik. Nampak tak? Kemudian ini adalah perhiasan atas, nangka yang tak di blend. Kita tak blend. Okay, inilah bahan dia. So jom kita buat resepi cake butter nangka. Oh, panasnya. First kita masuk ni dulu. Kita nak pukul butter ni sampai kembang dan berwarna putih. Maksudnya berubah warna. Tak nak warna kuning-kuning macam ni, okey? Kita pukul dia. Boleh je nak guna tangan, tapi penat sikit lah. Saya guna mixer lah. Saya memang guna mixer. Sebab bila guna mixer, kita tak lenguh tangan lah. Okay, kita akan blend dia tau sampai dia putih gebu. Dah putih gebu, baru kita masuk gula tau. Masa saya mula-mula belajar dulu, saya blend sekali gula dengan butter. So jadi berketul-ketul. Tak boleh. Dia jangan blend sekali. So kita mix dia sampai putih gebu tau. Lebih kurang dalam 10 minit ataupun sampai gebu. Resepi ni tukarlah balik. Tak adalah gula Hani bubur setengah cawan. Kira ni 2 adunan. So Hani buat 2 adunan, kiranya 1 cawan saja. 1 cawan. Sebab kalau 2 cawan rasa macam manis sangat. Sebab kita nak buat nangka. So kita kurangkan. Ni buang. Kita guna 1 adunan setengah cawan. 2 adunan 1 cawan. So buang. Kurangkan. Sebab nangka tu manis. So ni gitu. Dah putih ke tak nak? Okay, butter kita dah kembang. Lepas tu dah warna putih. Kita kena pukul dia sampai jadi warna putih. Maksudnya bukanlah kuning pekat. Ubah jadi line warna kuning. Kemudian dah kembang macam tu. Masuk gula tadi. Kemudian kita pukul. Bagi gebu. Sampai gebu. Ni 1 cawan, okey? Pukul sampai gebu. Nampak tak dia dah gebu?
Nampak tak warna? Macam gelap sikit lah kat sini. Okay, bila dah gebu macam tu, kita masuk telur satu persatu. Kan 8 biji, kita masuk satu-satu. Satu blend. Maksudnya jangan masuk terus. Sebelum nak masuk telur tu, korang ni dulu tepi-tepi tu bagi dia sekata dulu ke tengah. Sebab ada juga gula-gula yang terperangkap di bawah-bawah itu. Nampak tak warna dia dah putih? Ada juga terperangkap. Ni yang bekas tadi. So warna putih tau. Sampai batu tu putih. Ni ada lagi. So korang blend lagi dalam 10 minit ataupun. Nampak tak? Kegelap. Nampak? Dia tak jatuh. Dia kembang. Okay, kemudian kita masuk telur satu persatu. Jangan pukul laju. Kita pukul biasa-biasa. Masuk satu persatu. Okay, telur. Lajukan sikit. Masuk satu-satu sampai habis. Kek butter ni sepatutnya dia punya permukaan tepung tu dia smooth je. Dia tak lebih ketul-ketul tau. Kalau ketul-ketul tak jadi lah tu. Tak cantik. Yang kita masuk ke nama benda ni cepedak. Aduh, lupa nama ni. Sebut nangka je. Dah masuk cempedak, kemudian kita masuk tepung. Lepas tu baru kita masuk baking powder dan tepung. Dah siap. Kemudian kita masukkan telur. Masuk tepung. Duduk bilik. Wawa tak nak. Masuk tepung sikit demi sikit. Kemudian kita masuk. Jangan habiskan tepung dulu tau. Buka lampu. Kemudian kita masukkan baking powder tau. Baking powder kita masuk 2 sudu lah sebab ni 2 adunan. Lepas tu kita habiskan tepung baki tu. Mix slow je tau dia punya mix ni. Mixkan semua sampai sebati dan siap. So hari ni Hani nak guna loyang 10 inci. Loyang 10 inci cukup untuk 2 adunan.
Okay, dah agak sebati. Korang kacau je dengan so dah ni kita gaul dengan tangan je untuk bagi dia betul-betul sebati. Sebab dia tak payah nak beria sangat dah, dia dah campur apa. Dia dah sebati dekat dalam tu, kita cuma gaul sikit-sikit je. Okay. Nanti dia warna macam ni lah. Nampak? Dia berketul-ketul tu sebab ada apa? Nangka lagi cepedak blend memang saja bagi ada ketul-ketul sikit. Dah siap. So kita nak sediakan loyang. Okay, kita macam biasa kali ni Hani menggunakan loyang 10 inci. So ni loyang 10 inci, sebelum ni 8 inci, ni besar sikit lah. Sebab kita orang kat dapur. Loyang ni dia besar sikit sebab Hani menggunakan guna 2 adunan. So macam biasa kita guna butter loyang. Butter loyang ni korang kena pastikan sapu seluruh loyang. Pastikan semua kena. Kalau tak nak kek korang lekat. Dia boleh tahan 6 bulan di suhu bilik selagi tak berubah warna dan bau. Tak payah berubah pita ais. Okay. Kalau nak resepi ni boleh komen dekat bawah. Nanti Hani bagi resepi dia. Resepi butter loyang. Okay, pastikan semua ya, setiap inci atau setiap semua ni kena ada. Kalau tak, nanti lekat kek dia. Okay, kalau dah pakai butter loyang ni, korang tak payah pakai baking paper. Jimat di situ. Baking paper pun dah berapa ringgit dah. Nak potong lagi. Dia berkesan untuk oven dan kukus. Boleh je, kukus pun boleh. Hani buat kek span kukus pun pakai ni. Pastikan semua tempat kena. Okay. Belah tepi ni tak berapa kena pun tak apa, sebab kita boleh adjust potong. Korek. Okay, dah siap. Ni kita nak tuang. Sedap ni. Berat macam mana nak tuang? Selalu guna 11 inci, ni guna 10. Malas guna 11 inci. Dia lebih sikit lah. 11 inci lagi cantik sebenarnya. Cukup. Lebih nak bubur dalam 5 inci. Kita nak bubur dekat dalam bekas 5 inci. Korang jangan bubur tinggi sangat. Agak-agak separuh lah. Jangan tinggi sangat. Okay. Ambil loyang ini. Kasih lah. 2 adunan. Sepatutnya loyang 11 inci. Ini guna 10 inci. Sebab lagi satu nak bubur loyang 5 inci. Okay, ni loyang 5 inci pun sama. Korang sapu dengan butter loyang juga. Untuk dapatkan loyang keluar tu cantik je. Sapu bagi penuh tau. Maksudnya tepi-tepi semualah. Celah-celah dia semua. Bocor-bocor. Okay. Oh sayang.
aku tu golek. Setiap undi membawa suara. Setiap pilihan menuntut petunjuk. Okay, so untuk dua adunan dapat satu 10 inci, satu 5 inci. So kita bubuh nangka ni kat atas, tabur-tabur sikit, buat hiasan-hiasan je, buat syarat-syarat je, kek nangka. Sebab tak banyak nangkanya, jadi kita buat macam ni. Ini saiz 10 inci. Okey, untuk suhu 180, masak selama 50 minit. Lepas tu tapak tangan. Tengoklah, cucuk dulu. Tak cantik kan? Okey, ini yang saiz 5 inci. Okey, kita tepikan. Kita ambil saiz yang 10 inci pula. Tada! Ini untuk 10 inci kek cempedak. Okey. Kita terbalikkan dia. Ini agak besar sikit, nak boleh lapik sekejap. Lapik. So yang ni, ini bersih macam shining sedikit. So ini saiz 10 inci lah. Korang kalau ikut resepi ni, korang mesti penjadi punya. Sekejap berat lah. Terbalikkan ayah. Agak susah sedikit. Ini sikit. Dia kena letak macam ni lah. Tepuk sikit. Bismillahirrahmanirrahim. So korang kalau guna butter loyang tu, korang confirm tak melekat. Percaya? Adalah sikit-sikit tu. Tapi taklah lekat macam perlu nak korek-korek tu, tak payah. So ambil bekas ni. Terbalikkan dia. Perfect.
So, dah siap. Saiz 10 inci. Dan saiz 5 inci. Cantik kan? So atas dia nak kata garing sangat pun tak garing. Biasa-biasa je. So ni dia. Cantik kan? Ni kat dapur. So jom kita potong. Kita nak tengok kek dia macam mana rupa dia. Sebenarnya elok letak semalaman lah. Tapi sebabkan video ni Hani nak. Ya anakku. Ni potong kek. Kek cepedak. Manda bukan makan pun. So kek ni Mami akan potong. Nak tunjuk kat korang juga. So dia kalau nak cantik letak semalaman lah dekat dalam chiller. Buat cantik. Okay, untuk kita tengok dalam dia. Kalau ikut oven yang Hani punya tu, Hani punya Panasonic 100 liter. Masa tu dah cukup dah untuk apa? Oh, agak rapuh sikit atas dia. Oh, liat lah ni. Apa tu nangka tu. Nangka tu tak mau potong. Nangka tu tak mau potong. Dia liat. Kalau ikut suhu yang Hani buat, dia perfect lah masak dia. Panas. Oven panas sayang. Mari sini, panas. Okay. Suhu yang Hani bagi tu memang dah cukup elok untuk dalam dia masak. So ni untuk korang nak jual pun boleh. Untuk korang nak untuk hidang ke keluarga pun okey. Tapi kalau nak ni jenis atas garing tau. Kalau korang tak nak garing atas, korang boleh mak bakar panas. Boleh kurangkannya. Tapi tak pastilah sebab saya ni bukannya cikgu sangat. Jadinya saya ajar apa yang saya belajar. Alah, lihat. Dia tak boleh nak potong. Pisau saya tak berapa tajam. Panas. Tak apalah, kita tunjuk yang ni je lah. Ya? Okey. Ni dalam dia. Gebu dan moist. So yang nangka-nangka tu ada kat tepi-tepi. Nangka lagi. Cepedak. Nampak sedap kan? So ni dalam dia. Panas. Nampak? Panas. So memang gebu nak rasa. Tapi saya tak suka sebenarnya. Cepedak buat je. Kenapa sayang? So, tu je. Korang jangan lupa subscribe. And kalau korang nak lagi video masak ataupun resepi lain, boleh komen kat bawah. Ataupun korang nak butter loyang tak? Kalau nak butter loyang, nanti Mami Hani akan bagi resepi lah. Senang je buat butter loyang. Panas. Kalau nak lagi sedap, korang bubur kat dalam chiller. Esok baru korang potong. Bye.